Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatik atau ATM atau mesin kita semula pintar SRM tanpa dikenakan caj RM1 mulai hari ini. Ia selaras dengan pengumuman itu dibuat sebelum ini oleh Persatuan-Persatuan Bank di Malaysia ABM, Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia AIBIM dan Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia ADFIM. Antara lain, inisiatif berkenaan membolehkan pemegang kad debit di Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara tanpa mengira bank pengeluar kad mereka dengan pengeluaran tunai percuma tanpa had. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan sebelum ini memaklumkan pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarbank di mesin ATM dan SRM bermula 1 Julai itu dijangka dapat meringankan beban kewangan rakyat. Katanya inisiatif itu merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Kewangan dan institusi perbankan tempatan susulan kekangan jaringan mesin ATM di beberapa kawasan khususnya di luar bandar dan pedalaman. Caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarbank di mesin ATM telah lama dikenakan untuk transaksi pengeluaran di ATM bank lain melalui rangkaian MAPS. Pada 18 Mac 2020, ia dikecualikan sementara oleh industri perbankan semasa tempoh awal pandemik COVID-19 bagi memudahkan orang ramai mengakses wang tunai. Caj RM1 dilaksanakan semula pada 1 Februari 2022 selepas pengecualian semasa pandemik ditamatkan.